222 ahli parlimen. Kita akan bertanding ubah negara PRU16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada semua rakan-rakan, sahabat, followers, viewers kita, dan juga kepada calon bebas. Kita di Surplus kita mengambil satu pendekatan. Kenapa kita menyokong calon bebas? Kenapa kita tidak menyokong calon daripada parti-parti politik? Apa yang kita cuba sampaikan kepada rakyat adalah bahawa calon daripada parti-parti politik, kita tengok dia orang ini, dia orang tidak akan memperjuangkan hak rakyat. Dia orang akan memperjuangkan hak parti dia orang. Dia orang nak menang, dia orang nak dapat sokong undi rakyat. Tetapi apabila telah menang, dia orang akan jaga parti dia orang sendiri. Apa yang kita nak bagi tahu? Ini bukti. Dia orang letak jawatan, dia orang pindah parti, dia orang bergaduh bersama-sama, konsensus dia orang. Lebih teruk dia orang buat kita rakyat Malaysia ini kena ikut telunjuk parti politik. Apa kejadah kita rakyat Malaysia kena ikut parti politik ni? Kita rakyat penentu kepada negara. Kita rakyat yang menentukan jatuh menang calon. Mana-mana calon. Ini tidak mustahil. Kalau rakyat memberi sokongan, memberi mandat kepada calon bebas, saya katakan bahawa mereka akan buat kerja untuk rakyat. Mereka tidak ada parti yang nak mempertahankan dia orang. Kalau tak puas hati ketika dia orang menang, ketika rakyat dah beri mandat, pergi ke pejabat dia orang, halau dia orang, buang capak keluar dia orang daripada pejabat sebab rakyat yang angkat. Ini kita cuba bawa. Tidak ada mustahil. Sebab ini yang kita di Surplus bagi sokongan kepada calon bebas. Kita tak yakin, tuan-tuan. Cuba apa tengok rakyat Malaysia ni. Cuba tengok. Ni pilihan raya negeri Johor. Tidak terpelik, heran, ajaib. Bagaimana? Boleh bergabung di pusat, di federal government, boleh duduk satu meja, boleh runding, boleh bincang. Boleh nak luluskan apa-apa dalam mesyuarat kabinet. Mari di pilihan raya negeri. Di stage masing-masing. Lawan sama sendiri. Tak kira lah, tuan-tuan. Ini rakyat boleh terima tak? Duduk di federal bergabung, duduk semeja runding. Mari di Johor, hang next stage politik parti hang. Aku next stage politik parti aku. Aku katakan hang, hang katakan aku. Inikah negara kita? Inikah politik kita? Inikah nak mematangkan rakyat, tuan-tuan? Ini perkara-perkara yang pelik dalam negara kita. Sebab itu, kita di Surplus mengambil pendekatan bahawa rakyat sebagai penentu kepada kemenangan. Sebab itu kita sokong. Kita tidak sokong parti politik. Dan saya nak seru, tuan-tuan, seluruh negara. Kita bukan tak cerdik, kita bukan tak pandai. Rakyat Malaysia bukan bangang. Rakyat Malaysia cerdik. Cuma mungkin tidak dapat peluang untuk bertanding pilihan raya. Nak bertanding pilihan raya kali ini, kita di Surplus. Kita menyokong mana-mana calon NGO, mana-mana calon persendirian, mana-mana calon bebas. Datang kepada kita, berunding dengan kita, berbincang dengan kita. Tidak ada sebarang syarat, tuan-tuan. Tak ada. Kita tak payah nak sign borang, tak payah nak buat aku janji, tak payah nak pakaikan bunga, tak payah nak pakaikan selendang, tak ada. Ini kita bawa satu pendekatan yang baru dalam politik negara. Datang kepada kita 222 ahli parlimen. Kita akan bertanding ubah negara PRU16. Hampa mungkin boleh kata ini mustahil. Tapi dalam politik ini tidak ada yang mustahil. Rakyat Malaysia berjuta-juta, 34 juta orang. Ada lebih daripada 20 juta yang boleh mengundi. Takkan tak ada rakyat Malaysia cerdik pandai. Dalam kawasan parlimen, daripada lawyer, daripada doktor, daripada peguam, daripada golongan korporat, arkitek, macam-macam lagi. Kepandangan rakyat Malaysia. Kenapa pernah duduk rumah? Keluar, bincang, jumpa kita. Kita akan lancarkan 222 ahli parlimen. Kita akan ubah negara ini, tuan-tuan, di PRU16. Sebab apa? Sekarang ini bermula di negeri Johor ini. Sebab itu kita bagi tahu, tuan-tuan. Di negeri Johor, dua calon ini bukan tengok kepada dua, tapi hampa kena tengok kepada perubahan yang kita bawa. Ini bukan dua calon. Ini bukan boleh menang, bukan boleh kalah. Cuma kita nak harap ini permulaan. Kita menyokong calon bebas seluruh negara. Kita akan menyokong calon bebas sehingga PRU16. Ini bermula dengan dua calon. Kita yakin rakyat akan berubah. Rakyat dah meluat dan muak dengan politik. Sebab itu, bermula daripada dua calon, kita akan jadikan 222 calon ahli parlimen. Apa kata mustahil? Apa cabaran kita? Kita akan buktikan, kita akan lawan di semua tempat.
di dalam negara ini tidak ada yang mustahil. 20,000 saja duit untuk nak bertanding. 20,000 rakyat Malaysia sengket lah bayar.